Berita baik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa sumbangan tunai ramah akan diawalkan sempena bulan Ramadan dan Aidilfitri. Okay. Jadi bayaran STR fasa 2 akan dimulai dibayar mulai 10 hari bulan Mac 2026 kepada penerima yang sedia ada. Okay. Bantuan tunai itu akan dikreditkan kepada akaun penerima, dan kepada yang tak ada akaun, anda boleh dapatkan tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Okay. Dan ini termasuk kepada yang berada di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okay. Of course. Jadi ini semua mengikut kategori-kategori yang digunakan. Okay. Jika untuk isi rumah di mana pendapatan bulanan 2,500 dan ke bawah, anda akan menerima di antara RM150 hingga RM600. Okay. Dan bagi isi rumah yang gaji pendapatan bulanan di antara 2,501 hingga RM5,000, anda akan menerima RM100 hingga RM250. Okay. Dan bagi warga emas umur 60 tahun dan ke atas, di mana pendapatan bulanan adalah RM5,000 dan ke bawah, anda akan menerima RM150. Okay. Dan kali ini ada 200,000 penerima baru, dan mereka hanya akan terima bantuan pada 30 hari bulan Mac 2026. Untuk keterangan lanjut, sila cek dekat website Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun dekat bantuantunai.hasil.gov.my. Untuk ni, sekian. Terima kasih. Bye.